Ada CCTV yang menunjukkan waktu kejadian tau. Katanya pemandu bas tu laju masa bawa bas tu. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so minggu ni kita semua dikejutkan dengan satu berita yang sangat-sangat sedih, iaitu sebuah kemalangan yang melibatkan pelajar-pelajar UPSI di Kerit Perak. So ramai yang masih lagi terkejut dengan kejadian yang sangat tragis ni, disebabkan kemalangan ini meragut seramai 15 nyawa pelajar dalam satu malam. So kemalangan ini baru je terjadi pagi tadi, dan jom kita tengok apa sebenarnya yang telah pun berlaku, siapa yang terlibat dan juga punca kemalangan ini. So kita akan ceritakan secara ringkas kronologi kejadian, di mana kejadian ini berlaku pada awal pagi 9 Jun, iaitu pagi tadi. So sekitar 1.10 pagi pada kilometer 53 Jalan Raya Timur Barat antara Gerik dan juga Jeli. Dikatakan ada sebuah bas sewa khas yang membawa seramai 42 pelajar UPSI yang balik daripada program dekat Jertih Terengganu ke Tanjung Malim. So waktu nak naik bukit dekat kawasan sunyi tu, dipercayai bas tersebut, bas yang membawa 42 pelajar UPSI tersebut, dikatakan telah pun terlanggar belakang sebuah kereta Produk Alza yang ada satu keluarga. Bas tu dikatakan hilang kawalan dan terus terbalik guys. Keadaan waktu tu gelap, jalan dia memang sangat sunyi dan agak selekoh dekat situ. So pihak polis kata siasatan masih lagi berjalan. Pelanggaran belakang tu menjadi punca awal kejadian yang tragis itu. So nak ceritanya, dalam bas tu ada 42 orang, majoriti pelajar perempuan. So dipercayai seramai 15 orang meninggal dunia dekat tempat kejadian, 13 orang dekat tempat kejadian, manakala 2 lagi masa dekat hospital. Umur pelajar-pelajar tersebut antara 21 hingga 23 tahun. So selebihnya 27 orang lagi tercedera, termasuk pemandu dan juga pembantu bas. So nak ceritanya, keluarga dalam kereta Alza tu, dalam tu ada suami isteri dan juga 2 anak diorang, seorang 3 tahun dan juga seorang lagi 6 tahun. Keluarga tersebut turut tercedera tapi dikatakan tidak kritikal guys, dan diorang seterusnya dihantar ke hospital baling. So nak jadi ceritanya, pihak polis mengatakan siasatan awal mendapati yang bas melanggar belakang kereta Alza tu dulu, seterusnya barulah bas tu hilang kawalan guys. Dipercayai pemandu bas tersebut telah pun diambil keterangan dan ujian air kencing telah pun dibuat. So guys, aku rasa kemalangan ini memang sangat-sangat tragis dan sangat menyedihkan lah untuk satu negara guys. Melibatkan seramai 15 orang pelajar. Dah lah, pelajar-pelajar ni bakal menjadi pendidik, bakal menjadi cikgu-cikgu untuk masa depan negara kita guys. So memang sangat sedih, dan apa yang lagi sedih lah bagi aku, sebabnya kalau kita tengok dekat tempat kejadian, keadaan bas tu memang sangat teruk guys. Dia terbalik ke kiri, and then dikatakan pelajar-pelajar tersebut kebanyakannya lah hancur. Yang lagi sedih di mana dalam bas tersebut didapati ada macam bekal daripada mak bapak diorang sebab baru balik daripada raya haji kan, cuti raya haji. So jom kita tengok sama-sama beberapa video mengenai kemalangan yang tragis ini guys. Nak jadi ceritanya, dikatakan ada mangsa yang terselamat dah pun cerita macam mana benda tu jadi, dan aku rasa ya Allah, benda ni confirm menjadi luka dan trauma yang sangat dalam kepada mangsa-mangsa yang terlibat, yang terselamat dan juga keluarga mangsa. Okay, so jom kita tengok beberapa keterangan daripada mangsa yang terlibat guys. Okay guys, so ni adalah antara beberapa mangsa yang dikatakan ceritalah apa sebenarnya yang jadi waktu dia dekat dalam bas tu. Masa tu dalam pukul 12 lebih kot, nak dekat pukul 1 tu semua orang tidur dah. Lepas tu macam rasa bas tu kiri kanan tu, lepas tu sedar tu tengok dia potong lori lah, break tak ni. Lepas tu dia kata bas tu potong lori bas tu potong lori dekat jalan tu. Okey, potong lori, lepas tu dia masuk lain balik. Dia masuk lain balik, tiba-tiba accident. Break lah, masalah break. Masa tu adik duduk belah mana? Belah kanan, seat kedua, belakang pemandu. Jadi bila seat kedua belakang pemandu. Adik di mana? Balik tu saya jatuh atas rumput ni. Dia jatuh atas rumput guys. Lepas tu saya keluar sendiri. Masa tu pukul
Astagfirullahaladzim. Kalau aku jadi dia kan, aku sumpah sangat-sangat trauma. Aku tak tahu macam ni dia boleh kuat untuk, orang kata apa tu, di-interview lah kan. Okay, so seterusnya satu lagi keterangan mangsa yang terselamat lah dalam kejadian kemalangan ni. Budak ni memang sampai semua orang macam pegang macam tu lah apa semua. Lepas tu sampailah saya rasa dia macam kat selekor ke macam tu. Lepas tu jatuh ke kiri. Saya nampak lah lepas tu daripada straight tu jatuh ke kiri. Habis kena divider macam tu. Saya tak tahu pula ada kereta Alza biru tu sebab saya duduk bahagian belakang, kasih belakang, so saya tak pasti Alza biru tu macam mana. Alza merah guys. Mungkin dia lepas kejadian tu adik ni sebenarnya dia Alza warna maroon macam tu lah, maroon merah lah. Tapi mungkin sebab kemalangan kan, dia macam dah tak boleh nak ingat apa yang jadi. So perasan tak kawan-kawan semua macam mana keadaan dia kawan? Ya, kawan-kawan saya memang sedih lah sebab dengar meronta-ronta macam tolong apa semua, tapi memang saya tak boleh nak tolong sebab belakang saya memang sakit kan. Saya tak boleh nak tolong angkat ke apa semua. Saya mampu keluarkan diri saya. Jadi saya pun macam tak boleh nak tolong. Lepas tu ada orang awam apa semua keluar, tolong keluarkan apa semua. Lepas tu polis apa semua keluar. Macam tu lah. Lepas tu nak tunggu ambulans tu pun lama sebab jauh kan hospital tu pun juga. Masa kejadian tu keadaan gelap kan. Jadi awak nampak tak rakan-rakan dari masa tu? Dalam bas tu saya nampak sebab kan bas tu dia macam pecah kan belah kiri tu. So saya nampak ada yang tersepit kaki apa semua. Meronta-ronta. Lepas tu ada yang sampai dah senyap tu. Senyap tu memang dah tak ada lah. Lepas tu waktu saya keluar tu ada orang duduk dalam longkang. Saya expect dia macam pengsan ke apa semua. Lepas tu dengar-dengar ada orang sebelah kata pecah kepala. Saya tak tengok lah waktu tu kan. Lepas tu saya tengok Allahu Akbar. Memang dah terburai apa semua. Masya Allah. Ramailah meninggal. Dekat tempat kejadian 13 orang kan. Lepas tu 3 orang lagi meninggal dekat hospital. Adik, antara ramai-ramai tu mungkin ada rakan awak juga? Tak ada. Saya tak kenal. Dia tak kenal. Sepanjang kejadian tu awak memang sedar lah nampak? Ya, saya tak tidur sejak daripada dia masuk lopak tu. Masuk lopak tu macam dia masuk lopak macam nak terjatuh ke kanan. Waktu tu saya pun macam tak sedar hati dah. Saya pun tak tidur. So maksudnya dia kata yang bas sebelum kejadian tu, bas tu ada termasuk lopak, and then dia ke kanan sikit lah bas tu. Memang ngeri gila guys. Masya Allah, mesti trauma gila. Kan belah-belah sana kan diorang memang kalau raya haji memang meriah gila kot. So ini adalah keadaan bas yang dikatakan terlibat lah dalam kemalangan tu. Langgar divider kot. Gila. Ni Alza merah tu Alza. Budak tu mungkin yelah baru lepas kejadian kan. Nasib baik dalam family dalam Alza tu semua selamat kan, cuma tercedera. So apa yang lagi sedih, part yang aku rasa paling sedih, yang ada bekalan daripada keluarga, ketupat dan rendang antara barang berselerak di lokasi kejadian. Masya Allah weh. Ni keadaan bas tu. Ni rendang yang diorang cakap tu kan. Asal ditunjuk ni benda tu? Terbalik weh. Masya Allah. Cik ada tumbler lagi, keropok, spek. Astagfirullahaladzim weh. Aku speechless tengok ni antara kemalangan paling besar jugalah tahun ni. So ni adalah antara mangsa yang terlibat dalam kemalangan tu, seramai 15 orang setakat ni. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa, dan semoga keluarga mangsa dapat bertabah menghadapi ujian yang sangat-sangat berat ni guys. Masya Allah Tuhan. So pada awalnya aku baca ada pihak polis lah bagi keterangan, katanya bas tu terlanggar belakang kereta, tapi ada CCTV yang menunjukkan waktu kejadian tau. Katanya bas tu laju tau masa bawa bila pemandu bas tu laju masa bawa bas tu. Korang tengok ini CCTV waktu kejadian. Okay, ni macam selekoh kan, selekoh nak ke kanan macam tu. Kau tengok dia, InsyaAllah. Aku nak tengok part yang Alza.
Ish, laju gila bas tu. Masya Allah. Alza tu dah masuk gaung tu aku rasa tu. Masya Allah. Nasib baik ada CCTV weh. CCTV. I mean dashcam. Lepas tu kereta ni pergi mana? Wish, gila lah weh. Dah lah bas tu bawa student kan. Tu yang jadi memang gempa gila satu Malaysia. So guys, tragedi ni betul-betul buat kita fikir yang keselamatan jalan bukanlah satu benda yang remeh. Bukanlah satu benda yang kita boleh ambil ringan. Dan kadang-kadang kita tak nampak risiko bila kita travel waktu tengah malam kan. Lebih-lebih lagi dekat jalan berbukit, jalan yang sunyi macam ni kan. Lagi-lagi jalan yang orang kata apa tu, selekoh macam ni. So sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat semua mangsa yang terkorban dan sama-samalah kita doakan mereka semua tenang di sana. So jangan lupa jaga diri, utamakan keselamatan korang, dan kalau penat untuk bawa kereta, pergilah berehat dekat mana-mana dulu guys. Okay, so kalau korang rasa video ni bermanfaat, silalah kongsi video ni dan semoga semua ni jadi peringatan untuk kita semua. Okay guys, so aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Satu Malaysia tengah bersedih dengan benda ni, semua tengah terkejut. So sama-samalah kita ambil iktibar daripada kejadian yang telah pun terjadi ni. Okay guys, so aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Jaga diri and always stay safe. So tu saja, bye.